berbodoh. Ditutup cerita murtad ni, dibuat cerita kasih. Nah, waktu kalau Kuala Lumpur, Kuatang, sini wallahualam lah, ada jual bunga ros. Ada kau? Tapi dia meresaklah dak parah. Kayak kikoh parah. Dia mari lekno dulu sebab dia ni kuala lumpur. Lumpur tu benda kotor. Kuala tu mana tempat bertemu barang-barang kotor. Dia mari lino dulu. Kalau dia kok biasa dah dengan ros merah penuh duduk jual. Ni wikawek dia, ni wikawek dia. Rasa bangga dah pula. Sebab apa? Mengenangkan hari Valentine. Valentine telah murtadkan tok nenek kita itu 2 juta orang. Wallahu a'lam. Saya baca satu Saya ni seorang peminat bank indie. Cara pemakaian saya mengikut trend indie terkini seperti seluar ketat dan baju ketat. Jadi ada kawan saya menegur cara pemakaian saya. Salah ke tak cara pemakaian saya? Tak boleh. Pemakaian saya tetap tutup aurat walaupun ketat. Ustaz, saya memang minat main muzik. Jadi saya nak belajar bermain alat muzik. Tapi kawan saya ada bagi tahu saya main gitar ni dosa. Jadi apa hukum main muzik seperti gitar, bass dan drum? Baik. Soalan seterusnya, dia ni minat dan satu kumpulan band indie. Indie ni dia pakai baju-baju ketat lah, keluar ketat. Dia tanya, apa hukum dia? Orang perempuan bila pakai pakaian ketat, nampak bentuk tubuhnya haram. Jadi haram selalu. Orang lelaki ni dia lain sikit, makruh. Orang lelaki pakai seluar ketat, nampak punggung dia bulat lah. Pakai seluar jeans tapi nampak bentuk punggung dia, makruh. Orang perempuan haram. Ini pendapat yang paling ramai di kalangan ulama. Jadi kalau kita minat satu kumpulan, nombor satu sekali itu, janganlah minat kita itu mengatasi cinta kita kepada agama. Sebab hiburan ni dia sedikit. Bukan dia lah matlamat hidup. Dia hiburan sikit. Hiburan ni dia macam perhiasan. Orang ni perhiasan kalau sikit dia comel. Apa jua pun benda sikit comel. Kereta kita beli kereta Honda Civic EK. Bila pun beli spoiler 80 yang detok dekat somel lalu nampak mati. Pasal apa? Pasal sikit. Kita pun pak lagi spoiler. Gila babi terus orang kata. Nampak? Jadi jangan menepeng-nepeng sangat. Perempuan kita juga nampak mata beleh tak gak, nampak tak seksi lah, I tengok you. Katanya suami. Dia pun ambil celok sikit, mabling. Tarik alur ke bira mata. Baru nampak cerah mata-mata. Ni baru nampak itu. Nampak berseri-seri. Pasal apa? Pasal sikit. Dia ubuh 3 jari celok kepala kita. Faham tak? Tu lelaki terjun terus dalam besek. Takut tak? Jadi hiburan benda sikit. Jangan sampai jadi matlamat. Tidur dengan lagu pun tak boleh lah. Jadi kalau kita nak tiru, kalau nak pakai luar ketat, makruh hukumnya. Tapi itu serengah sangat. Tapi ingatlah, dalam kita duduk ikut minat sangat band ni, kita kena ingat ni select saja, hiburan saja. Kita kena cinta kepada Rasul lebih daripada segala-galanya. Cinta kepada Allah. Nampak? Itulah hiburan. Kita penat. Kata Imam Bukhari tadi, kita penat sangat apa semua. Kita dengar orang pukul mana jadi lega. Tak apa, hiburan macam tu. Pada hukum muzik, macam kata main gitar tadi. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh, memang ada perbahasan yang begitu panjang. Akhirnya keluar 2 pendapat. Satu mengatakan harus, satu mengatakan tidak harus. Dia tak selesai sampai kiamat. Sebab tidak ada hadis yang sahih sebut tentang alat muzik itu sendiri. Kalau sebut tentang muzik dan perempuan, ada hadis sahih. Tapi kata ulama, bukan muzik itu, tapi dengan sebab bila dengar minum arak dan lalai daripada semayang. Akhirnya satu lagi golongan mengeluarkan fatwa apabila muzik itu tidak dijadikan sebagai mata pencarian,
muzik hanyalah untuk hiburan sekejap-sekejap saja, bukan matlamat hidup. Dan kita